Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adilil Baki bin Azhar dari kelas PPS 3 Sengkang 12. Saya daripada IPJM Kampus Ilmu Khas. Bersama saya hari ini adalah Encik Nakib. Boleh Encik Nakib perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Nakib Fazri bin Hanif. Saya daripada Kolej Tingkatan 6 Tapah dan saya daripada kelas 6 atau Timis. Baiklah Encik Nakib, terima kasih atas pengenalan diri sebentar tadi. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan website saya yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara. Sepanjang kajian saya telah memperoleh banyak maklumat tentang Guru Bitara Nadi Negara ini dan saya juga telah menerapkan penggunaan peta minda dalam pembentangan website saya yang telah memberikan saya kelebihan serta manfaat semasa melakukannya. Menarik tajuk Guru Bitara Nadi Bicara ni. Saya ingin tahu apakah maksud daripada Guru Bitara Nadi Negara ini? Baiklah, boleh Encik Nakib. Guru Bitara Nadi Negara memainkan peranan penting dalam membentuk model insan berkualiti serta mencorakkan masa depan sesebuah bangsa negara. Sebagai pendidik, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, malah membentuk sasiah, nilai murni, disiplin dan semangat patriotisme dalam kalangan murid. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan bertujuan melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta mampu menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) turut menegaskan bahawa guru merupakan pemacu utama dalam meningkatkan kualiti pendidikan dan kemenjadian murid. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme serta menguasai pedagogi yang berkesan bagi memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Justru itu, jasa dan pengorbanan guru wajar dihargai kerana mereka memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan demi melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Wah, penjelasan yang baik dari Encik Adilin. Boleh tak saya tahu apa ciri-ciri Guru Bitara Nadi Negara? Baik, soalan yang bagus. Terdapat beberapa ciri-ciri Guru Bitara Nadi Negara ini. Antaranya ialah berilmu pengetahuan. Guru sentiasa menguasai kandungan mata pelajaran, mengikuti perkembangan pendidikan dan mengemaskini ilmu serta kemahiran secara berterusan. Seterusnya, berkemahiran digital. Guru mahir menggunakan teknologi dan aplikasi digital dalam proses PDPC bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Selain itu, kreatif dan inovatif. Guru mampu menghasilkan idea, kaedah dan bahan pengajaran yang menarik untuk meningkatkan minat serta penlibatan murid. Yang keempat, berintegriti dan beretika. Guru mengamalkan nilai amanah, jujur, bertanggungjawab dan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Yang kelima, berpusatkan murid. Guru memahami keperluan, kebolehan dan potensi setiap murid serta menggunakan pendekatan yang sesuai untuk memastikan pembelajaran yang inklusif. Akhir sekali, mahir berkomunikasi. Guru berkomunikasi dengan jelas, berkesan dan mampu membina hubungan yang baik dengan murid, ibu bapa, rakas jawat dan komuniti. Penjelasan yang jelas daripada Encik Adilin. Tapi saya nak tanya satu soalan. Saya melihat Encik Adilin telah menerapkan penggunaan peta minda dalam website Encik Adilin. Boleh tak saya nak tanya, kenapa Encik memilih peta minda sebagai alat berfikir Encik Adilin? Baiklah Encik Nakib, soalan yang sangat baik. Pada pendapat saya telah memilih peta minda sebagai alat kemahiran berfikir saya adalah kerana ianya telah memberikan banyak kelebihan serta kepentingan semasa saya melakukannya. Berbanding dengan alat kemahiran berfikir lain, saya dapati bahawa peta minda sangat sesuai dengan cara pembelajaran saya. Jadi saya telah mengambil keputusan untuk menggunakan peta minda sebagai alat kemahiran berfikir saya. Antara kelebihan peta minda yang saya dapati ialah memudahkan pemahaman maklumat. Peta minda menyusun idea dan maklumat secara visual, menjadikan suatu topik lebih mudah difahami dan diingati. Yang kedua, meningkatkan daya ingatan.
Penggunaan kata kunci, warna, simbol dan gambar membantu otak mengingati maklumat dengan lebih berkesan berbanding nota berbentuk teks semata-mata. Yang ketiga, menggalakkan pemikiran kreatif. Peta minda membolehkan pengguna mengembangkan idea baru, membuat perkaitan antara konsep dan menjana penyelesaian secara kreatif. Yang keempat, menyusun maklumat secara sistematik. Maklumat disusun daripada idea utama kepada idea sampingan sekaligus memudahkan proses pembelajaran dan ulang kaji. Yang kelima, menjimatkan masa. Isi penting diringkaskan bagi memudahkan pelajar mengulang kaji dengan lebih pantas tanpa perlu membaca nota yang panjang. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan fokus dan tumpuan. Susunan yang teratur serta penggunaan elemen visual membantu pelajar menumpukan perhatian kepada isi-isi penting. So, sekarang saya faham apa yang Encik Adlin ingin jelaskan. Tapi saya memiliki beberapa persoalan yang berkaitan dengan pendapat Encik Adlin. Ya. So, yang pertama adalah, adakah peta minda ini sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran sekolah rendah? Dan kalau diterapkan, adakah murid-murid sekolah rendah mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru dengan menggunakan peta minda ini? Soalan yang menarik dan kompleks ya daripada Encik Nakib. Terima kasih. Pada pendapat saya, ya, peta minda sangat sesuai digunakan semasa pembelajaran sekolah rendah. Kerana ianya sangat sesuai dan kepentingannya memberi banyak manfaat kepada murid-murid. Antara kelebihan peta minda dan kepentingan peta minda kepada murid-murid sekolah rendah semasa pembelajaran sekolah rendah adalah memudahkan murid memahami pelajaran. Peta minda menyusun isi penting dalam bentuk yang ringkas dan jelas, membantu murid memahami topik dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, meningkatkan daya ingatan. Penggunaan warna, gambar dan kata kunci membantu murid mengingati fakta penting dengan lebih berkesan. Yang ketiga, menarik minat murid untuk belajar. Peta minda yang berwarna-warni dan kreatif menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan serta mengurangkan rasa bosan. Yang keempat, membantu mengulang kaji dengan cepat. Murid hanya perlu melihat isi utama dalam peta minda tanpa membaca nota yang panjang. Yang kelima, mengembangkan kreativiti. Murid boleh melukis, mewarna dan menggunakan simbol mengikut kreativiti mereka sekaligus merangsang imajinasi. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan kemahiran berfikir. Peta minda membantu murid menghubungkan idea, mengenal pasti isi utama dan menyusun maklumat secara teratur. Jadi, peta minda ini sangat bermanfaatlah kepada murid sekolah rendah kerana ianya membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih mudah, meningkatkan daya ingatan, menggalakkan kreativiti serta menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Jadi, murid akan lebih aktif dan pembelajaran akan lebih berkesan. Ia juga membantu murid membina kemahiran berfikir dan pembelajaran sendiri sejak usia muda. Jadi, semakin seronoklah pembelajaran dan menyokong pembelajaran abad ke-21. Selepas apa yang Encik Adlin telah terangkan, saya sekarang faham betapa pentingnya kepentingan guru kepada generasi yang akan datang. Dan kepentingan guru amatlah penting untuk memajukan negara dan dapat meningkatkan generasi yang lebih berkualiti. Dan saya sangat tertarik dengan website Encik Adlin kerana Encik Adlin telah menggunakan peta minda di dalam website Encik Adlin bagi memudahkan saya untuk memahami pembentangan Encik Adlin. Okey. Terima kasih Encik Nakib. Saya sangat terharu dan menghargai apa yang disampaikan oleh Encik Nakib tadi. Jadi kesimpulannya, guru bicara Nadi Negara ialah seorang pendidik yang berilmu, berkemahiran, berintegriti dan sentiasa bersedia menghadapi perubahan dengan menguasai pedagogi moden. Dengan menguasai pedagogi moden, teknologi digital dan nilai profesionalism yang tinggi,
Guru bukan sahaja melahirkan murid yang cemerlang, malahan memainkan peranan penting dalam membina generasi berkualiti serta memacu kemajuan negara. Jadi, itu sahajalah daripada saya. Terima kasih Encik Nakib kerana sudi mendengarkan penjelasan saya. Jadi, sekian. Terima kasih. Bye.